Okey, yuk. Apa tu selak-selak pokok tu pula tu? Yuk nampak ada anak buluh ni. Anak buluh, yuk. Ha, Selain dia panggil anak buluh tu, panggil apa, yuk? rebung buluh. Rebung buluh. Ini dia kata rebung madu, yuk. Ini. Ha. Ini lah orang cakap rebung-rebung tu. Yuk. Yuk boleh patahkan, yuk. Kita nak tengok tu. Patahkan. Tak boleh. Boleh, yuk. Ni kita dah dapat izin tadi untuk kata kita nak ambil Buat rebung ni. Nak Okay. masak, yuk. Yuk patah je. Betul, yuk. Okey, cantik, yuk. Ini, yuk. Biasa yuk makan buat apa ni, yuk? Buluh ni. Buat gulai lemak. Gula lemak, yuk ni. Oi, jadi yuk nak masak nanti ni? Nak masak ni. Oi, sedap, yuk. Nak makan ni. Yuk makan lah. Gatal nanti lo, yuk. Ambil yang makan, ambil yang ada isi, yuk. Itu kulit, yuk. Kulit biasa, apa dah? Ini boleh makan ni. Boleh makan, yuk. Mentah. Mentah dia rasa pahit sikit, yuk. Okey, yuk. Jadi buluh rebung ni, yuk. Selain daripada masakan apa, yuk, yang biasa diorang buat? Gula lemak lagi? Rebus. Rebus, lepas tu buat apa rebus tu? Untuk apa rebus tu? Buat macam ulam. Buat ulang. Cicah apa, yuk? Biasa? Sambal belacan. Sambal belacan. Jadi kegunaan buluh ni, yuk, salah satu bahan masakan, yuk. Jadi macam yuk sendiri pun ambil rebus, lepas tu cicah dengan sambal belacan atau budu, yuk. Tu boleh rebus lah. Boleh rebus, yuk. Yang ini memang kategori buluh madu, yuk. Memang cantik, sedap. Ini tak ambil ni. Ni batang. Yang tu bagi dalam, yuk. Oh tak ada. Boleh juga tu, yuk. Tapi kita patahkan, kita nanti ambil dengan pisau, yuk, nanti, yuk. Ya, boleh. Ya, jadi buluh madu ni salah satu. Yuk kan? Tu baca yuk try. Dia tak ada racun, yuk. Kalau kita kata kita boleh makan tu, dia boleh makan. Dia pahit. Dia pahit, yuk. Apabila kita rebus, yuk, air pahit tu keluar, rebus ni jadi sedap. Tak sakit tegak. Jangan makan dia punya apa, yuk? Kulit. Dia punya apa dah yang kata-kata tu, yuk? Duri. Miang dia tu, yuk. Ya, yuk, semua makan, yuk. Bukan. Nasib baik, yuk, tak kokak buluh yang keras tu. Ya. Yuk suka mencuba. Yuk suka mencuba. Ya, tapi kita kena sahkan dulu, yuk. Silap hari bulan yuk mencuba. Ni miang lah. Miang tu, yuk. Halus-halus tu, yuk. Tapi konsep dia, kita sapu atas kepala sikit pun, miang tu mudah hilang. Kalau kena badan, gatal lah, yuk. Miang tu gatal. Ya. Biasa miang tu boleh kita kena gatal. Okey, yuk. Nanti kita cuba ambil, nanti kita tengok video yang kita ambil, yuk. Okey, yuk. Terbaik, yuk. Okey, apa-apa komen, like, subscribe. Ya, okey, terbaik, yuk.